Dengan juri jemputan kita di konsert pertama Gegar Vaganza minggu yang Datuk Yusof tentang keseluruhan lah persembahan pada malam ini. Persembahan keseluruhan yang saya nampak boleh katakan semua dia punya performance boleh katakan bagus dan masing-masing kekuatan diorang boleh katakan sama level. Kalau ada pun sedikit sebanyak adalah perbezaan kan. Dan saya nampak kali ini pertandingan kali ini diorang ni tough fight lah because vokal diorang, persembahan diorang masih maintain walaupun dah lama dah tinggalkan bidang ni lah. Jadi saya rasa mereka kena bekerja lebih keras lagi untuk bersaing sama mereka kerana masing-masing hebat. Okay, kalau kita ikut ranking lah bagi pendapat Datuk Yusof sendirilah, kalau kita tengok keseluruhan ada peserta perempuan lebih orang kata menonjol pada tahun ini dan mungkin ranking untuk Datuk Yusof Aslam sendiri. Siapakah yang mungkin tempat pertama, tempat kedua dan tempat ketiga untuk minggu pertama ini? Minggu pertama bagi saya Siti Sarah of course. Sarah pertama. Lepas tu kedua saya nampak Azarina, lepas tu Zarul Amirah kan. Dan juga Ram, gitulah. Kira ni yang lain-lain pun okey, masih bagus lagi. Tapi dia orang tu ada kelebihan lah. Ya. Okay.